Hai semua, Assalamualaikum. Hampa masak apa tu? Kek ini kan teringin sangat nak makan ni ikan pari bakar. Ikan pari bakar yang kita bakar kosong saja tu. Nak makan dengan air asam. So kek ini pun suruhlah husband cari ikan pari. Tak payah beli yang besar-besar, beli yang sederhana macam ni. Kalau yang besar sangat pun tak berapa sedap. Lepas tu kita bakar lah. Kita bakar kuih garam kunyit saja. Kek ini guna Ninja Crispy Air Fryer ni. Lepas tu kek ini nak ajak hampa masak sayur manis. Actually banyak kali dah kot kek ni share resipi sayur manis ni. Tapi kali ni kita share resipi sayur manis bayam campur dengan bendi. Bu bendi pun sedap. Bendi tu kan bagi rangup-rangup tu kan memang sedap. Jadi bahan dia pun simple saja. Bawang merah, hampa tumbuk kan, cili padi kan. Kalau ada cili api kampung tu lagi sedap. Ikan bilis, bawang putih sikit. Lepas tu tumbuk kasak-kasak macam ni. Hampa ambil satu periuk. Lepas tu perum saja semua bahan-bahan tumbuk tu dalam periuk tu. Lepas tu masuk ayak secukupnya. Ayak jangan terlebih banyak. Tadi kek ni masuk belacan sikit. Belacan tu dalam hujung-hujung sudu kecil saja. Dan masuk garam. Dan yang penting kena ada gula. Nama dia pun sayur manis. Dia ada rasa manis-manis sikit. Lepas tu masuklah bendi. Bila bendi dah masak sebenarnya tu, barulah kita masuk bayam. Masak sampai mendidih. Bolehlah tutup api. Dah siap satu lauk sayur paling legend lah dekat utara ni. Sayur manis. Sayur manis ni kalau hampa tak lalu sayur yang kampung-kampung, hampa boleh guna macam cendawan tiram, bayam, carrot, kobis pun boleh juga. Okey, jom kek ni nak tunjuk cara buat air asam limau purut. Air asam limau purut ni, kek ni nampak lah itu ada seorang tu buat dekat TikTok macam sedap tau. Sebab dulu kek ni ada tanam pokok limau purut banyak, tak tahu nak buat apa dengan buah limau tu. So kita buat air asam, kita try tengok. Memang wangi tau air asam limau purut ni. Dia tak macam air asam yang kita letak asam limau biasa tu. Mula-mula hampa tumbuk cabai tu sampailah pecah-pecah, masuk belacan. Lepas tu hampa masuk limau purut yang kita dah buang kulit tu. Sebiji tu kita picit-picit dengan lesung batu tu sampailah keluar dia punya jus limau tu. Ni cakap ni pun terpercik ayat liur. Ni ikan bakar ni kita kena pusing lah supaya dia bakar sama rata dekat bahagian bawah. Okey, kita campurlah ayak sikit, ayak masak sikit kan, nak bagi dia ada kuah-kuah sikit. Lepas tu jangan lupa letak garam dan juga gula. Gula tu akan bagi balance kepada kemasaman limau, dan dia ada sikit-sikit pahit kulit limau purut tu. Tapi dia tak terlalu pahit lah. Pahit-pahit ubat lah orang kata kan. Jadi hampa letaklah gula bagi balance sikit rasa dia. So dah siap lah kita punya ikan pari bakar, ayam asam limau purut dan juga sayur manis. Okey, jangan lupa try resepi paling simple ni. Ni kita panggil lauk orang tua-tua lah. Kalau dekat belah-belah Kedah ni kan, memang orang tua-tua sajalah yang makan lauk ni. Okey, bye.